Kalau kita lihat pada awal malam semalam, semua kapal duduk dalam keadaan dalam satu bulatan, sehinggalah mereka dipintas, mereka berjaya melepasi titik akhir mati dan juga handalah, mereka dipintas di kawasan ini. Dan semasa kita dapat laporan, kapal Israel itu dia buat formasi seperti roadblock, dia buat satu barisan untuk kita tak dapat teruskan, dan barulah dia akan buat untuk kita ini digerakkan seolah macam dalam satu baris. Dan kapal pertama yang dipintas dan juga berlaku pintasan secara fizikal adalah kapal Alma. Jadi Alma ini ada paling belakang, dan semua kapal kalau lihat semuanya sedang bergerak. Dan kita tak nampak lagi pergerakan ini nak ditujukan ke mana, walaupun kita menjangkakan sama ada pihak Israel, kalau dia rasa dia nak bagi kita masuk ke Gaza atas tekanan yang dibuat, masih ada peluang lagi, ataupun mungkin mereka akan membawa kita ke Ashdod. Apapun, saya hanya akan mengesahkan apabila koordinasi ini mencapai kita dapat verify, dan kita akan maklumkan kemudiannya. Jadi kapal kita semua sekarang ini duduk dalam satu barisan. Yang kuning menyala ini maksudnya mereka berada dalam keadaan emergency. Mungkin yang paling utama, mereka punya CCTV telah pun dimatikan, dan sehingga sekarang tidak ada tracker kita yang ditutup. Ini satu yang baik. Saya kira ini adalah satu indikator bahawa pihak rejim tahu bahawa seluruh dunia sedang mengikuti, jadi dia tak berani untuk kacau part inilah. Dan untuk yang kuning ini, sekiranya berlaku pintasan ataupun tidak dapat dihubungi lebih daripada 30 minit selepas kuning. Jadi boleh nampak ada kapal yang tidak berdenyut lagi, iaitu kapal Maria Cristina dan lain-lain lagi. Ada ini yang kita kata dia tak dipintas dan dia belum emergency lagi, tapi dia diarahkan untuk mengikuti. Ya, ada apa-apa lagi? Video boleh tengok dekat sini ya, video SMS mereka. Ada video SMS mereka.